So hari ni aku nak cerita kenapa aku pilih action camera Insta360 Ace Pro 2. Tapi video ni opinion aku saja tau. Bukan aku nak cakap DJI tak best, bukan aku nak cakap GoPro tak best, bukan aku nak cakap Insta360 ni lagi bagus dari semua kamera, semua action camera ke apa ke. Tetapi aku cuma nak cerita apa yang benda macam ni memberikan aku kelebihan untuk shoot. Salah satu kelebihan kamera ni dia punya flip screen. Tak kira lah kalau aku tengah shoot satu benda ke ataupun tengah vlogging, aku boleh tengok lagi screen and at the same time monitor apa aku boleh nampak dekat sekeliling aku, dekat background. Lepas tu kalau korang tengok kan, korang boleh nampak secantik-cantik alam dengan FOV sebesar macam ni. And still dia tak burn background. So korang still boleh nampak kereta lalu lalang, korang boleh nampak background aku apa, and at the same time korang boleh nampak awan ni secerah-cerah dunia. Lagi satu benda yang paling best, feature yang aku memang betul-betul suka lah, dia punya pure video, di mana aku boleh shoot pada waktu gelap ataupun dekat dalam indoor. Aku adalah satu masa bila aku berada dalam tempat yang gelap kan, lepas tu aku nak shoot ke apa ke, aku memerlukan lampu kan. Walaupun boleh attach hot shoe lampu dekat aku punya kamera ni, tetapi sebabkan ada pure video, aku tak perlu langsung pakai lampu. Kalau kau sejenis makhluk yang suka main dengan lock videos ke, iLock ke, D-Lock ke, apa benda korang panggil tu kan, kau still boleh pakai dekat kamera ni and at the same time korang still boleh dapat result yang cantik. Tapi bagi aku auto dah cukup dah tu. Tak payah nak susah-susahkan diri nak edit apa semua. So personally untuk aku as a creator, aku just pakai auto je. Same goes to you lah kalau korang nak shoot in a very fast situation kan, nak cepat-cepat record ke apa ke, keluar je daripada poket kau benda ni dah terus record dah. Senang, betul tak? Next, yang paling best untuk kamera ni, dia punya stabilization. Dia ada 3 mode stabilization, which is satu standard, kedua medium aku tak tahu lah, and lastly high. Kalau kau jenis ada Parkinson, kau pergilah kat high je. Kau tak halang, aku tak cakap kau ada Parkinson apa. Tapi bagi aku biarkan ke standard, sebab kalau kita pakai high, nanti kan dia akan crop lagi dekat tau. Tapi standard dah okey dah cantik lah. Aku pegang pun ibarat macam aku pakai gimbal sekarang ni. Aku ni bukan sejenis manusia yang suka ambil gambar, betul tak? Jarang sekali kalau aku nak keluarkan phone and then just shoot, ambil gambar semata-mata. Tapi disebabkan aku dah pakai ni, aku punya kerajinan ambil gambar sangatlah besar ya. Ibarat macam akulah yang paling fotografer dekat dunia ni. Bahkan salah satu feature yang aku suka, dia punya Leica filter dia, which is Leica Nat ataupun Leica Natural. Benda tu aku selalu pakai and korang boleh tengok dari aku punya gambar-gambar yang aku dah ambil ni sebelum ni. Memang cantik, easy. Memang it's just apa orang kata, a dumb way to take a photo secara senang. Bila-bila masa aku boleh buka and then just ambil gambar and still dapat result yang sangat cantik. Untuk kamera ni, dia ada 8K, tapi kita tahulah semua orang manusia manalah mampu nak tengok 8K video dekat TV ke kat mana kan. Dekat situlah aku akan maintain aku punya standards, which is 4K 30 frames. Tapi kalau kau ni jenis yang nak lagi cantik, pergilah ke 8K. Cuma itulah korang punya memory card akan jadi kurang lah kan. Standard lah 8K. Tapi overall is up to you lah. Bagi aku 4K tu pun dah cukup dah tu. Kalau kau nak lagi frames yang tinggi, dia boleh pergi up to 120 kalau tak silap aku. Tapi 30 frames dah cukup dah. It's already standardized. Kalau orang yang nak tengok YouTube dari phone, nak tengok TikTok ke apa ke. So kalau bab accessories pula, kalau korang jenis yang ada duit, korang boleh angkat sekali dengan Explorer Kit dia. Tapi sekarang ni dah ada Explorer Kit 2 kot, version 2, di mana dia ada butang dekat dia punya cage dia, macam main dengan mirrorless camera lah konon. Tapi yang aku pakai ni sekarang adalah the Explorer Kit yang biasa punya. Bagi aku dia ada lebih ketahanan sikit. Aku tak payah nak risau kalau benda ni jatuh ke apa. Walaupun pernah sekali jatuh kan. Dari awal aku fikir dia jatuh tu ibarat macam aku jatuhkan mirrorless camera, tapi aku kena ingat balik ini action camera. So kalau jatuh banyak kali pun tak payah nak risau. Tapi kalau kau jenis yang ada duit, a couple of ratus ringgit korang dah boleh angkat sekali dengan set Explorer Kit dia. So itulah bagi aku kelebihan yang aku
boleh terangkan dekat korang kenapa Insta360 Ace Pro 2 ni adalah pilihan untuk aku. At the same time, aku bukan nak cakap aku akan sentiasa pakai kamera ni ke apa. Tetapi kalau ikutkannya, aku memang ada digital camera. Aku bukannya ada mirrorless ke ataupun DSLR, tapi aku ada Sony ZV-1 digital camera yang aku selalu pakai kalau aku nak buat vlog ke apa ke. Pas videos aku banyak pakai aku punya Sony ZV-1 aku tu. Tapi disebabkan aku dah pakai ni, dia kelebihan aku adalah dia punya field of view dia and also stabilization dia. Aku ni jenis yang tangan tak boleh duduk diam tau. When it comes to like pegang in a public area, aku memang akan jitter banyak. Aku banyak gerak kiri kanan apa semua. Tapi disebabkan kamera ni banyak menolong aku untuk pegang kamera ni secara senang, kat situ lah aku rasa macam kamera ni is already worth it lah. Aku tak halangkan pun kalau korang nak pakai DJI ke, korang nak pakai GoPro ke, nak pakai Insta360 ke. Yang penting lain brand, lain device, ada kelebihan dia, ada kekurangan dia. Selebihnya is up to you to figure out which one would you choose and use it untuk korang sendiri. Bukan korang nak cari features yang cantik, yang ada kelebihan ke apa ke. Itu semua terpulang pada korang. Korang nak video korang macam mana, korang nak kamera korang macam mana, it's up to you. So I hope you guys faham kenapa bagi aku Insta360 Ace Pro 2 adalah kamera yang terbaik buat aku. Dan aku harap korang pun membuka mata lah dengan Insta360 kan. Aku tak sponsor tau video ni, aku beli by my own money kamera ni tau. But anyways, thank you so much for watching and hope you guys have a good day. Kat mana yang korang kat luar sana, stay tune sebab aku ada lagi video yang best-best akan datang. Kalau korang nak tanya apa-apa, korang boleh tanya je dekat komen pasal kamera apa yang best dan tak best. Aku tak boleh nak cakap tak best. Semua kamera sama je, tak ada masalah pun. So yeah, see you guys in the next video. Cue the outro man.